Okey, pengalaman aku apabila aku mendapat tahu yang aku hernia. First yang aku tak sangka, kenapa benda ni ada? Kenapa penyakit ni datang dekat aku? Kenapa ini semua datang dekat aku, sedangkan aku rasa aku jaga pemakanan, aku jaga life aku jaga semua. Walaupun sebenarnya aku hisap vape. Tapi bukan masalah vape tu. Tapi cuma yang aku rasa macam, yalah, sebelum ni orang pun tahu aku buat bariatric untuk menjaga kesihatan. So bila aku buat bariatric tu, aku fikir yang aku rasa semua penyakit tu dah tak ada. So aku rasa macam okey, sebab gout aku hilang, kencing manis aku dia punya bacaan bagus, darah tinggi aku bagus, semua jantung aku bagus, paru aku bagus, semua bagus selepas aku buat bariatric. Okey. Tapi selepas itu aku ingatkan aku dah tak ada sakit lain dah. Aku rasa macam okey, mungkin usia ni akan bertahan lah. Tapi Allah tu maha adil dan maha kaya.